Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap manusia ada cita-cita dan impian masing-masing. Impian yang dicapai mestilah dengan kesungguhan dan berusaha untuk memilikinya. Inilah kisah yang ingin saya sampaikan kepada semua, sebuah buku catatan memori angkasawan pertama di Malaysia. Sebelum saya meneruskan bicara buku saya ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama diberi Nur Anisa binti Muhammad Hazrik dan saya berumur 12 tahun. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Jijan yang terletak di Kampung Jijan, Nilai Negeri 9. Kod sekolah saya pula ialah NBA 4011. Pada hari ini, saya sangat berbesar hati ingin berkongsi sebuah tajuk yang berjudul Kembara ke Angkasa oleh Syekh Muzaffar Shukr, angkasawan pertama di Malaysia. Buku Kembara ke Angkasa ini setebal 304 halaman yang bercetak. Buku ini mempunyai 17 kandungan, iaitu zaman kanak-kanak penulis, bagaimana beliau bermula sebelum menjadi angkasawan. Inilah kisah Syekh Muzaffar Shukr. Beliau dilahirkan di Hospital Asutan Petaling Jaya pada 27 Julai tahun 1972. Beliau lahir pada waktu pagi dengan mudah. Berat badan beliau tidak sampai 2.5 kilogram. Beliau juga hampir tidak dapat hidup kerana mengalami penyakit neonatal jaundice. Tetapi ia berjaya bertahan hidup. Syekh Muzaffar juga bercita-cita untuk menjadi seorang doktor sejak ia berumur 10 tahun. Semasa membesar, beliau menyedari bahawa beliau agak berbeza dari kanak-kanak lain. Beliau juga percaya kelahiran beliau mempunyai maklumat tertentu untuk menyumbangkan sesuatu kepada dunia. Dalam sesi pembelajaran, beliau telah mendapat beasiswa pendidikan untuk melanjutkan pelajaran di Kolej Perubatan Kasturba yang berada di Manipal, India. Sebelum beliau menjadi angkasawan pertama di Malaysia, beliau juga pernah menjadi seorang doktor di Hospital Angkatan Tentera Kuala Lumpur. Beliau adalah seorang doktor perubatan yang berkhidmat di tentera sebelum dipilih menjalani latihan angkasawan. Syekh Muzaffar Shukr terpilih sebagai angkasawan pertama Malaysia melalui proses pemilihan yang ketat. Pemilihan ini bermula pada tahun 2003 apabila kerajaan Malaysia memulakan program angkasawan dalam usaha untuk menghantar rakyat Malaysia ke angkasa lepas. Kerajaan Malaysia bekerjasama dengan Rusia dalam program ini. Pada 10 Oktober 2007, beliau berjaya terbang ke Stesen Angkasawan Antarabangsa sebagai angkasawan Malaysia. Bersama-sama dengan rakan angkasawan Rusia dan Amerika Syarikat dalam misi Soyuz TMA-11. Buku ini bukan sahaja menceritakan pengalaman beliau di angkasa lepas, tetapi perjalanan hidupnya untuk mencapai impian yang luar biasa. Beliau berkongsi tentang cabaran yang dihadapinya semasa latihan yang ketat serta bagaimana beliau mempersiapkan dirinya untuk menjadi seorang angkasawan. Syekh Muzaffar juga menceritakan pengalaman unik beliau melihat bumi dari angkasa lepas serta perasaan bangga dan terharu sebagai wakil Malaysia. Namun, ia bukan hanya tentang keindahan angkasa tetapi juga tentang pengorbanan dan kesungguhan yang diperlukan untuk mencapai sesuatu yang luar biasa.
Secara keseluruhannya, Kembara ke Angkasa menginspirasikan kita untuk berani mengejar impian tidak kira sebesar mana pun cabarannya. Beliau mengingatkan kita bahawa kejayaan memerlukan usaha dan keyakinan diri. Sekian, terima kasih.